Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Jadi pada hari ini saya nak bagi sikit perkongsian dan macam mana nak tentukan rate law menggunakan half-life method. Okey, jadi seperti mana yang kita tahu, kita ada 3 cara untuk menentukan rate law punya equation. Tapi sebenarnya yang ni lebih kepada cara tentukan order of reaction lah. So, cara menentukan rate law atau secara kasarnya order of reaction lah. Iaitu yang pertama ialah menggunakan trial and error, yang mana kita masukkan je semua nilai semua rate integrated rate law yang mungkin. Yang kedua, kita menggunakan isolation method. Yang ketiga ialah kita menggunakan apa dia punya initial rate method kot, tak silap. Dan ni cuba cek balik. Yang keempat ialah half-life method. Dan inilah kaedah yang kita cuba bincangkan pada hari ini. Half-life method. Boleh? Harap jelaslah ya? Okey. Jadi, kita nak bincangkan tentang kaedah separuh hayat. Rate half-life lah. So, kat sini. Inilah soalan kita. The data for dimerization of ni. Jadi, minta untuk menentukan reaction order menggunakan half-life method. Okey, jadi step pertama, soalan memang akan bagi bentuk ni. Dia akan bagi A, which is kita punya concentration. Bocok bondo ni. Ini adalah kita punya concentration. Ni concentration kita melawan dengan masa. Boleh tak? Jadi langsung paste. Jadi kat sini concentration melawan masa. Itu ialah kita punya graf yang kita perlu lukis lakar lah. Jadi benda pertama kau kena buat ialah melakarkan A melawan T dulu. So first lukis A versus T. Jadi inilah kita punya reaction kita. Dan yang kedua ialah menentukan half-life. Okey. Jadi korang cuba tentukan 4 hingga 5 half-life yang boleh. Okey. Jadi kita buat sama-sama Jom. Okey. So half-life ni maksudnya apa? Half-life ni ialah masa yang diambil untuk concentration menjadi separuh daripada concentration asal. Concentration first lah asal. Jadi kat sini kita boleh tentukan 4 ke 5 half-life. Macam mana? Okey, so kita kena buat satu persatu. Jadi yang pertama, kita anggap bahawa concentration asal kita ialah 60. Okey, concentration asal ialah 68. Which is yang first dekat sini. Sebab kalau kita tengok dekat graf atas ni, concentration first ialah 68. So, separuh daripada 68 ialah berapa? Separuh daripada 68 ialah 34. Okey, half-life dia separuh daripada 68 ialah 34. Jadi, since half-life ni ialah masa yang ambil concentration ni separuh daripada concentration asal, jadi kita boleh baca berapakah concentration dia dekat 34 ni. So, kita pergi kat sini, turun. Y axis kita lah A, concentration. Sementara untuk untuk yang T ni ialah time. Time ni, jadi kita turun bawah, kita baca lah, kita punya time dekat T ni. So, agak-agak berapa kita cuba agak. Sekejap. Kita agak bahawa kita punya time dekat sini ialah sekejap. Saya tengok. Concept menyatakan bahawa time kat sini ialah 114. So, time ialah 114. Half-life kita 114. Boleh tak? Boleh tak macam tu? Okay. So, next boleh proceed dengan concentration asal yang lain. So, yang ni boleh ambil apa-apa nilai.
nilai yang saya nak ambil ialah 60. Okey. So half daripada 60 ialah berapa? Ni hari guna warna lain nak guna warna biru tua lah. Okey, 60. Half daripada 60 ialah 30. So separuh daripada 30 ialah, so berapakah concentration dekat kita 30? Baca dia. So kita bawa dia turun dekat sini. Ni dah memang dah siap contoh kita. Terima kasih. So nilainya 146. Slide 146 lah. So kau kena baca. Okey. Time dekat 6, since time asalnya bukan dekat kosong pun. Time asalnya dekat lain. Okey, ni katakan dekat 14. Okey, ni time dia asalnya dekat 14. So time dekat 60 ialah 14. Lepas tu time dekat 30 ialah 30. So time half life ialah 146 tolak 14. Faham tak? Sebab initial concentration kita ambil ialah 60. 60 start pada 14 saat. 14 minit, sorry. Lepas tu bila dah 30 minit dia 146. So sama dengan 132. So half life dah 132. Boleh? Okay, next kita cuba ambil concentration lain pula. Saya nak ambil concentration 50. Okay, kita cuba ambil 50 50 agak-agak kat sini lah agak-agak dekat sini. By the way ni tak exact sangat tau. Hari pun ambil concentration nilai yang dekat slide je supaya senang untuk kita bincang sama-sama. Kita guna warna purple. So separuh dari 50 berapa? Separuh dari 50 ialah 25. Agak 50 sini. So dekat sini time 50 dah berapa? Time yang mana yang 50 ialah 4 ialah kita bawa turun sama dengan 42 saat. 42 minit. 42 tu hari ambil dekat 42 minit So berapakah time dekat half life dia? 50 separuh dia ialah 25. So half life dia ialah kita bawa sini travel sikit. Okey, ni saya 120 tapi dekat slide tunjuk sekejap Okey, dekat sini agak-agak lah. Ni saya 200. Tapi dekat bawah ni, dekat sini dudukan mungkin hari terlalu kat ni agak-agak lah. Agak mungkin 190 agak-agak 190. So bila kita tolakkan dua-dua, dia akan dapat 190 tolak 40, 150 tolak lagi 2 jadi 148. Agak-agak macam tu lah. Faham kan? Dan yang ni kita ulang dengan concentration lain. Tadi kata tadi concentration tu kita boleh pilih. Kita boleh pilih. So kalau kau nak ambil 45 ke 35, 40. Paling senang kau ambil nombor bulat sikit. 40, 30. Boleh. Nanti senang untuk korang buat jadual T half life. Boleh? So ini sebenarnya nilai yang dia dapat. By the way yang hari dapat kat sini untuk yang 50 ni dia tak berapa nak cantik lah. Dia dekat slide ni bukan 205. Tapi yang hari dapat 190. Mana-mana boleh asalkan kita baca daripada graf. Boleh tak? So ini sebenarnya adalah nilai yang kita tolak tadi. Yang mana T half dekat sini ialah 132. T half ni 132. T half ni 163. Ini macam tadi tadi lah. Kita tolakkan nilai dia. 146 tolak 14 sama dengan 132. 205 tolak 42 dah jadi 163. Sama je. Boleh? Ni sama juga untuk yang lain-lain. 163, 168, 266. Okay? So, kerja korang sekarang ni ialah memplotkan graf. Ini sebenarnya ialah equation korang guna. Hari pun tak sure tak ingat sangat derive. Jadi korang hafal pun itu yang terbaik. Okay? So, korang plotkan graf. Log T half versus log A. Not. Log A not. A not tu sebenarnya merujuk pada initial concentration yang kita guna kat sini. Sama je. Boleh? So korang plotkan. Ni akan jadi kita punya y-axis. Y-axis. Dia akan jadi kita punya x-axis. Boleh? Oh, by the way, hari lupa nak kata. Kalau T half adalah, ni sebenarnya untuk ni info lah. Tapi dia sangat bantu. Kalau T half dia sama, if T half is same for all, maknanya
tak kisahlah kita ambil concentration awal ke 68 ke 60 ke 70 ke 40 30 ke sama. Maksudnya reaction ni ialah first order. So first order kan dia punya ciri ialah kita punya rate of reaction half life akan sama je kat sepanjang reaction. Tak kisahlah dia initial concentration kat mana. Boleh? Boleh tak? Sorry. Okay. So sebenarnya saya ada slide je lah. So kita buat tengok sama-sama. Jadi inilah kita punya sesudah kita plotkan dia ni yang kita plot. So kita akan dapat slope macam ini. Jadi inilah kita punya M ialah inilah. Sekejap. Inilah nilai M kita. Tolak N tolak 1. So kalau kita buat lagi mudah, dia akan jadi 1 tolak N lah bagi nilai slope kita. So lepas kita kira nilai slope tu korang boleh kira guna ni lah, M sama dengan information slope untuk dapatkan nilai M lah. Okay. So slope adalah sama dengan 1 tolak N. So by ni kau boleh dapatkan nilai N. Okay. So since dia lebih kurang, since N lebih kurang dengan 2, jadi reaction ni ialah second order reaction. Okay. So that is how you can boleh dapatkan order of reaction dia lah. Sama first, second atau zero atau apa-apa nilai N. Boleh. So since dia minta pasal, soalnya dia minta pasal apa? Digital reaction order. So kalau determine sampai sini pun cukup. Okay. Faham tak? Sebab apa? Ni Y sama dengan MX tambah C. So betul lah. Yang ni akan jadi kena Y axis, log C half. Ni akan jadi punya slope. Dan ni akan jadi pen log A. X axis. Okay. So saya harap video ni sampai korang. So selamat maju saya. Assalamualaikum.